Setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa Allah sahaja nur yang hakiki, maka beliau membawa perbahasan kepada satu hakikat yang lebih halus, iaitu apakah hakikat kewujudan makhluk. Beliau menjelaskan bahawa sesuatu yang benar-benar wujud, mestilah wujud dengan dirinya sendiri. Tidak bergantung kepada selainnya. Dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain untuk tetap wujud. Tetapi seluruh makhluk tidak mempunyai sifat itu. Langit tidak memilikinya, bumi tidak memilikinya, matahari tidak memilikinya. Dan manusia juga tidak memilikinya. Kerana seluruh makhluk bergantung. Manusia bergantung kepada kehidupan yang diberikan kepadanya. Mata bergantung kepada cahaya untuk melihat. Akal bergantung kepada petunjuk untuk memahami. Dan seluruh kewujudan makhluk bergantung kepada Allah pada setiap saat. Maka kerana itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa kewujudan makhluk bukan kewujudan yang hakiki, tetapi kewujudan yang dipinjamkan. Kerana sesuatu yang bergantung tidak berdiri dengan dirinya sendiri. Dan sesuatu yang tidak berdiri dengan dirinya sendiri tidak memiliki hakikat secara mutlak. Di sinilah beliau membawa manusia memahami bahawa seluruh makhluk hanyalah tanda, pantulan dan kesan daripada kekuasaan Allah. Bukan sumber yang sebenar. Sebagaimana bayang tidak berdiri sendiri kerana ia bergantung kepada cahaya, maka makhluk juga tidak berdiri sendiri kerana seluruh kewujudannya bergantung kepada Allah. Dan bila Allah menarik sokongannya, maka lenyaplah segala sesuatu. Sebab itu orang yang melihat dengan mata zahir akan menyangka makhluk itu benar-benar berdiri sendiri. Tetapi orang yang melihat dengan cahaya akal akan memahami bahawa seluruh kewujudan makhluk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan kerana itu semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia melihat kelemahan makhluk. Dan semakin dia melihat kelemahan dirinya sendiri. Kerana hakikat sebenar bagi seluruh kewujudan bukan pada makhluk, tetapi pada Allah yang menzahirkan makhluk itu. Maka kerana itu orang-orang yang benar-benar mengenal Allah tidak akan tertipu dengan dunia. Kerana mereka mengetahui bahawa seluruh dunia berubah dan tidak kekal. Sedangkan Allah sahaja yang benar-benar wujud tanpa bergantung kepada selainnya. Esok kita akan masuk kepada perbahasan tentang cahaya-cahaya palsu yang sering membuat manusia tertipu daripada melihat nur yang sebenar. Setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa nur yang hakiki hanyalah Allah dan seluruh cahaya makhluk hanyalah pinjaman, maka beliau mula membawa manusia kepada satu peringatan yang sangat penting, iaitu tidak semua yang kelihatan bercahaya adalah nur yang sebenar. Kerana manusia sering tertipu dengan sesuatu yang zahirnya terang, tetapi hakikatnya tidak membawa kepada Allah. Ada manusia yang tertipu dengan cahaya ilmu. Ada manusia yang tertipu dengan cahaya dunia. Ada manusia yang tertipu dengan kekuasaan. Dan ada manusia yang tertipu dengan dirinya sendiri. Kerana sesuatu itu nampak bercahaya, belum tentu ia membawa manusia kepada nur yang hakiki. Sebab itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa setiap cahaya selain Allah hanyalah majazi, bukan hakiki. Dan sesuatu yang majazi boleh menjadi hijab jika manusia berhenti padanya. Sebagaimana manusia melihat cahaya bulan, lalu menyangka bulan memiliki cahaya dengan dirinya sendiri, padahal cahaya itu hanyalah pantulan. Maka begitulah juga manusia melihat ilmu, kecantikan, kebesaran, kekuatan dan kemuliaan makhluk. Lalu menyangka semua itu berdiri dengan dirinya sendiri. Padahal semuanya hanyalah pinjaman daripada Allah. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali membawa manusia memahami bahawa hijab terbesar manusia adalah ketika manusia berhenti pada makhluk dan tidak menembus kepada Allah. Kerana orang yang melihat hanya pada zahir akan sibuk dengan bentuk. Tetapi orang yang melihat dengan cahaya akal akan memahami sumber di sebalik seluruh kewujudan itu. Dan sebab itu semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia tidak tertipu dengan cahaya dunia. Kerana dia mengetahui bahawa semua cahaya selain Allah akan hilang, akan berubah dan akan fana. Sedangkan nur Allah tidak pernah padam. Dan selepas ini, Imam Al-Ghazali akan mula membawa manusia kepada ayat yang menjadi inti seluruh perbahasan kitab ini. Iaitu firman Allah pada surah An-Nur ayat 35. Dan dari ayat inilah beliau mula menghuraikan mishkat, pelita, kaca, minyak dan cahaya di atas cahaya. Esok kita akan mula masuk kepada simbol pertama dalam ayat ini. Apakah sebenarnya mishkat? Siri 1 hingga 9 Imam Al-Ghazali menjelaskan maksud Allah adalah cahaya langit dan bumi yang terdapat pada surah An-Nur ayat 35. Maka bermula siri ke-10 ini, beliau mula menghuraikan satu demi satu simbol yang terdapat selepas ayat tersebut. Dan simbol pertama yang disebut ialah mishkat. Allah berfirman, perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah mishkat yang di dalamnya ada pelita. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa ayat ini bukan sekadar berbicara tentang lampu dan cahaya zahir, tetapi ia adalah perumpamaan tentang nur petunjuk dalam diri manusia.
Dan kerana itu, setiap simbol dalam ayat ini mempunyai makna yang sangat halus. Pada teorinya, miskat ialah ruang atau lekuk pada dinding tempat diletakkan pelita. Ia menjadi tempat yang mengumpulkan dan menumpukan cahaya supaya cahaya itu lebih jelas terpancar. Tetapi dalam perbahasan hakikat, miskat bukan sekadar tempat fizikal. Ia memberi isyarat kepada tempat dalam diri manusia yang menerima cahaya petunjuk. Dan sebab itu para ulama' menghuraikan bahawa miskat sangat berkait dengan dada manusia, dan hati manusia dan ruang penerimaan nur dalam diri. Kerana disitulah cahaya hidayah mula masuk. Dan disitulah nur mula terpancar. Sebab itu tidak semua hati menerima cahaya dengan cara yang sama. Ada hati yang mudah menerima kebenaran, ada hati yang keras, dan ada hati yang langsung tidak mampu menyimpan cahaya. Kerana tempatnya sendiri telah dipenuhi hawa nafsu, kesombongan, cinta dunia dan kelalaian. Maka dalam perbahasan Imam Al-Ghazali, perjalanan menuju Allah bukan sekadar mencari ilmu, tetapi membersihkan tempat turunnya cahaya. Kerana cahaya petunjuk tidak menetap pada tempat yang rosak. Dan sebab itu Allah menggunakan perumpamaan miskat. Kerana sebagaimana pelita memerlukan tempat yang sesuai untuk memancarkan cahaya, maka nur petunjuk juga memerlukan hati yang dipersiapkan untuk menerimanya. Dan semakin bersih hati seseorang, semakin jelas cahaya yang terpancar daripada dirinya. Sebab itu orang-orang yang benar-benar menjaga hati bukan sekadar menjaga amalan zahir, tetapi menjaga niat, keikhlasan dan kebersihan batin. Kerana mereka memahami bahawa hati yang gelap tidak mampu memegang nur. Maka sebelum manusia sibuk mencari cahaya, dia perlu melihat dahulu bagaimana keadaan miskat dalam dirinya sendiri. Kerana mungkin cahaya itu sudah datang tetapi tempatnya tidak mampu menerimanya. Esok kita akan masuk kepada simbol seterusnya, iaitu pelita. Setelah Imam Al-Ghazali menghuraikan tentang miskat, beliau membawa manusia kepada simbol seterusnya, iaitu pelita. Allah berfirman, perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah miskat yang di dalamnya ada pelita. Dan di sinilah perbahasan mula menjadi semakin halus. Kerana jika miskat ialah tempat menerima cahaya, maka apakah sebenarnya pelita yang berada di dalamnya? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa pelita bukan sekadar simbol cahaya biasa, tetapi ia memberi isyarat kepada unsur dalam diri manusia yang dengannya manusia mampu mengetahui, memahami dan menerima nur petunjuk. Dan sebab itu pelita ini sangat berkait dengan roh insani, daya akal dan latifah batin manusia yang hidup dengan cahaya ilmu. Kerana manusia bukan sekadar jasad, tetapi dalam diri manusia ada satu unsur halus yang dengannya manusia memahami ilmu, membezakan hak dan batil dan mengenal Tuhannya. Dan unsur itulah yang diberi isyarat melalui simbol pelita. Sebab itu Imam Al-Ghazali sebelum ini menjelaskan bahawa akal lebih tinggi daripada mata. Kerana mata hanya melihat bentuk zahir, tetapi akal memahami makna. Dan pelita ini adalah cahaya batin yang membuat manusia mampu memahami hakikat di sebalik kehidupan. Maka apabila pelita ini hidup, manusia mula melihat sesuatu bukan sekadar pada rupanya. Dia melihat dunia tetapi memahami kefanaannya. Dia melihat makhluk tetapi memahami pergantungannya kepada Allah. Dia melihat dirinya sendiri tetapi memahami bahawa dirinya hanyalah hamba yang fakir. Dan sebab itu pelita dalam ayat ini bukan sekadar ilmu zahir. Kerana ramai manusia memiliki ilmu tetapi tidak memiliki cahaya. Ramai manusia bercakap tentang Allah tetapi hatinya masih jauh daripada Allah. Sebab ilmu tanpa nur tidak semestinya menghidupkan hati. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali memberi isyarat bahawa pelita ini hanya benar-benar menyala apabila ia menerima nur daripada Allah. Kerana akal manusia walaupun tinggi tetap bukan cahaya yang mutlak. Ia boleh tersilap, keliru dan dipengaruhi hawa nafsu. Sebab itu pelita ini memerlukan sesuatu yang lain untuk menyempurnakan cahayanya. Dan kerana itu juga Allah tidak berhenti sekadar menyebut pelita. Tetapi Allah menyebut pelita itu di dalam kaca. Kerana cahaya pelita itu perlu dijaga, perlu dipelihara, dan perlu berada dalam sesuatu yang jernih supaya cahayanya dapat terpancar dengan sempurna. Esok kita akan masuk kepada simbol yang sangat halus dalam ayat ini. Kenapa pelita itu berada di dalam kaca yang bercahaya seperti bintang? Setelah Imam Al-Ghazali menghuraikan tentang pelita, beliau membawa manusia kepada simbol seterusnya dalam surah An-Nur ayat 35, iaitu kaca. Allah berfirman, pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Dan di sinilah perbahasan menjadi semakin halus. Kerana Allah tidak sekadar menyebut pelita, tetapi Allah menyebut pelita itu berada di dalam kaca.
Dan menurut Imam Al-Ghazali, ini bukan sekadar susunan bahasa, tetapi isyarat tentang bagaimana nur petunjuk dipelihara dalam diri manusia. Pada zahirnya, fungsi kaca ialah melindungi pelita, menjaga nyalaan api dan menjadikan cahaya lebih tersusun serta lebih kuat terpancar. Tetapi dalam perbahasan hakikat, kaca ini memberi isyarat kepada hati atau qalbu rohani manusia, iaitu latifah halus dalam diri manusia yang menerima limpahan nur. Kerana akal sahaja tidak mencukupi, akal boleh mengetahui. Tetapi hati ialah tempat nur menetap, makrifah terpancar dan tajalli petunjuk diterima. Sebab itu pelita diletakkan di dalam kaca. Kerana cahaya akal tidak akan terpancar dengan sempurna jika hati manusia keruh. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali membawa manusia memahami kenapa hati menjadi pusat perjalanan menuju Allah. Kerana hati yang jernih akan memantulkan nur dengan jelas. Tetapi hati yang dipenuhi syahwat, cinta dunia, hasad, riak, ujub dan kelalaian akan mengeruhkan pantulan nur. Sebagaimana kaca yang kotor menghalang cahaya daripada terpancar, maka walaupun pelita masih menyala, cahayanya tidak lagi jelas. Dan sebab itu ramai manusia memiliki ilmu tetapi tidak memiliki nur yang hidup dalam hatinya. Kerana hati mereka tidak jernih. Sebab itu orang-orang arif lebih sibuk menjaga hati daripada sibuk menjaga pandangan manusia. Kerana mereka memahami bahawa Allah melihat kejernihan batin. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali memberi isyarat yang sangat halus. Allah tidak sekadar menyebut kaca, tetapi Allah menyebut kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Kenapa? Kerana apabila hati benar-benar bersih, hati itu sendiri mula bercahaya. Bukan dengan cahaya dirinya, tetapi kerana nur Allah yang terpancar padanya. Dan sebab itu ada manusia yang apabila dipandang, menenangkan hati, melembutkan jiwa dan mengingatkan manusia kepada Allah. Bukan kerana rupa mereka, tetapi kerana kesan nur yang terpancar daripada hati mereka. Maka seluruh perjalanan menuju Allah sebenarnya ialah perjalanan membersihkan hati, menjernihkan batin, dan mempersiapkan kaca dalam diri agar layak menerima limpahan nur daripada Allah Ta'ala. Esok kita akan masuk kepada simbol yang paling halus dalam ayat ini. Apakah maksud minyak yang diberkati yang hampir menyala walaupun tidak disentuh api? Setelah Allah menyebut mishkat, pelita dan kaca, Allah menyebut satu lagi unsur yang sangat penting, iaitu minyak. Kerana pelita tidak akan menyala tanpa minyak. Walaupun tempatnya sempurna, kacanya jernih dan pelitanya ada, tetapi tanpa minyak, cahaya tidak akan hidup. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali membawa manusia memahami satu hakikat yang sangat halus. Bahawa dalam diri manusia juga ada sesuatu yang menentukan sama ada nur mudah hidup atau tidak. Iaitu kesiapan batin manusia menerima cahaya Allah. Dan itulah yang diisyaratkan melalui simbol minyak. Maka minyak dalam perumpamaan ini bukan minyak fizikal, tetapi fitrah yang masih bersih, hati yang masih lembut, akal yang masih jernih, dan jiwa yang belum terlalu dikotori dunia. Sebab itu Allah menyebut, dinyalakan dengan minyak daripada pohon yang diberkati. Kerana minyak itu menggambarkan sesuatu yang halus, bersih, dan mudah menerima nyalaan. Dan sebab itu semakin bersih hati seseorang, semakin mudah nur masuk ke dalam dirinya. Ada manusia mendengar nasihat setiap hari, tetapi tidak berubah. Tetapi ada manusia cukup mendengar satu ayat, terus hidup hatinya. Kenapa? Kerana minyak dalam dirinya masih jernih, fitrahnya masih hidup, batinnya masih dekat kepada cahaya. Dan sebab itu Allah menyebut minyaknya hampir-hampir menyala walaupun tidak disentuh api. Ini memberi gambaran tentang jiwa yang begitu bersedia menerima kebenaran. Sehingga sebelum datang sentuhan yang kuat pun, hatinya sudah hampir hidup, sudah hampir tersedar, sudah hampir menerima nur. Namun Imam Al-Ghazali tidak membiarkan manusia menyangka bahawa hati yang baik sahaja sudah mencukupi. Kerana walaupun minyak itu sangat jernih, ia tetap belum menyala tanpa api. Begitulah manusia. Walaupun hatinya lembut, akalnya cerdas dan fitrahnya baik, dia tetap memerlukan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan apabila hati yang bersih bertemu dengan nur petunjuk daripada Allah, maka lahirlah cahaya yang hidup dalam diri manusia. Esok Abah akan masuk kepada ungkapan paling tinggi dalam ayat ini, iaitu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Setelah Allah menyebut mishkat, pelita, kaca dan minyak yang diberkati, Allah menyebut satu ungkapan yang sangat agung. Allah berfirman, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali membawa manusia kepada kemuncak perbahasan nur dalam ayat ini. Kerana cahaya di atas cahaya bukan sekadar cahaya yang bertambah terang,
Tetapi ia memberi isyarat bahawa dalam diri manusia terdapat beberapa lapisan cahaya yang saling bertemu. Ada cahaya deria, ada cahaya akal, ada cahaya hati, ada cahaya fitrah. Dan di atas semua itu ada nur hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka apabila akal manusia jernih, hati manusia bersih, fitrahnya hidup, dan Allah mencampakkan nur petunjuk ke dalam dirinya, maka lahirlah nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Sebab itu tidak semua manusia melihat kehidupan dengan cara yang sama. Ada manusia melihat dunia sekadar dunia. Ada manusia melihat dunia dan melihat tanda-tanda Allah di dalamnya. Ada manusia membaca Al-Quran tetapi hanya melihat tulisan. Dan ada manusia membaca Al-Quran lalu seluruh hatinya hidup. Kenapa? Kerana kadar nur dalam hati manusia tidak sama. Dan sebab itu apabila nur Allah masuk ke dalam hati, seluruh cara manusia melihat kehidupan berubah. Dia mula melihat dunia sebagai ujian, nikmat sebagai amanah, ujian sebagai tarbiyah, dan dirinya sebagai hamba yang fakir kepada Allah. Sebab itu nurun ala nur bukan sekadar ungkapan indah, tetapi gambaran tentang pertemuan kesiapan batin manusia dan limpahan nur daripada Allah. Dan apabila kedua-duanya bertemu, hati manusia mula benar-benar hidup. Namun, Imam Al-Ghazali juga memberi isyarat bahawa semua cahaya ini tetap bukan milik manusia. Kerana selepas Allah menyebut nurun ala nur, Allah menyambung, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya kepada siapa yang dia kehendaki. Kerana akhirnya nur bukan dicapai dengan kekuatan manusia semata-mata. Tetapi nur adalah pemberian Allah. Dan sebab itu semakin seseorang disentuh nur, semakin dia merendahkan dirinya kepada Allah. Kerana dia memahami bahawa tanpa Allah, hatinya tidak akan mampu melihat apa-apa. Esok kita akan masuk kepada satu hakikat besar. Kenapa Allah hanya memberi nurnya kepada siapa yang dia kehendaki? Setelah Allah menyebut nurun ala nur, Allah menyambung dengan satu ayat yang sangat besar. Allah berfirman, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali membawa manusia memahami bahawa nur bukan sesuatu yang manusia miliki dengan kekuatannya sendiri. Kerana jika nur boleh dicapai hanya dengan usaha, maka semua manusia yang belajar akan mendapat cahaya yang sama. Tetapi hakikatnya tidak begitu. Ada manusia banyak ilmu, tetapi hatinya keras. Ada manusia banyak ibadah, tetapi masih cintakan dunia. Dan ada manusia yang sedikit amalnya, tetapi Allah membuka cahaya besar dalam hatinya. Kenapa? Kerana nur itu bukan hak manusia, tetapi rahmat daripada Allah Ta'ala. Namun ini bukan bermaksud Allah berlaku zalim kepada hambanya. Kerana Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa hati manusia sendiri berbeza-beza dalam menerima cahaya. Ada hati yang dipenuhi kesombongan, hawa nafsu, cinta dunia dan kelalaian. Maka hati seperti itu sukar menerima nur. Bukan kerana cahaya tiada, tetapi kerana hati itu sendiri tertutup. Sebagaimana cahaya matahari tidak masuk ke dalam rumah yang pintunya tertutup, maka nur Allah juga tidak masuk ke dalam hati yang dipenuhi hijab. Dan sebab itu orang-orang arif tidak sibuk mengejar rasa-rasa rohani. Tetapi mereka sibuk membersihkan hati, mematahkan ego dan membuang hijab dalam diri. Kerana mereka memahami manusia tidak mencipta cahaya. Manusia hanya membersihkan tempat turunnya cahaya. Dan apabila hati benar-benar bersih, Allah sendiri yang membuka nurnya. Sebab itu semakin seseorang disentuh nur, semakin dia merendah diri, takut kepada Allah dan merasa dirinya sangat fakir. Kerana dia memahami kalau Allah menarik nur itu, walau sekejap hatinya kembali gelap. Dan disinilah seluruh perjalanan Mishkatul Anwar akhirnya kembali kepada satu hakikat besar. Tidak ada nur yang hakiki selain Allah. Mata melihat kerananya, akal memahami kerananya, hati hidup kerananya, dan seluruh kewujudan manusia bergantung kepadanya pada setiap saat. Sebab itu penutup perjalanan ini bukan membuat manusia merasa dirinya sudah sampai, tetapi membuat manusia sentiasa berdoa, Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami bergantung kepada diri kami walau sekelip mata. Kerana akhirnya seluruh perjalanan nur ini bukan tentang siapa yang paling banyak tahu, tetapi siapa yang Allah izinkan untuk melihat. Semoga Allah menjadikan hati kita antara hati yang menerima nur petunjuknya dan tidak dihijab daripadanya oleh diri kita sendiri. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai tanda menerima ilmu ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.